Ya, korang buat mesti sedap kan? Betul. Nanti saya nak 3 tau. Semangatnya ibu bapa. Bapak yang gendong anak dia, yang sebelah ni dengan sebelah ni. Banyak sangat hadiah tu. Oh ni patutlah penuh. Manalah isteri aku ya. Dah hilang isteri aku ni. Korang perasan ataupun tidak kira waktu pagi atau waktu petang, Taman Rekreasi kat Malaysia ni mesti meriah. Ada yang jogging sorang-sorang dan ramai juga yang bawa satu keluarga. Sebab itulah syarikat besar macam Milo selalu anjurkan acara Milo Fun Run. Bukan sahaja untuk gaya hidup sihat, tapi nak eratkan silaturahim dan tambah kenalan baru. Hari ini, jom saksikan vlog saya untuk tengok sendiri bagaimana rakyat Malaysia harungi gaya hidup sihat. Let's go! Assalamualaikum, berjumpa lagi kita di dalam Brozul Outdoor. Alhamdulillah guys, hari ini hari Sabtu dan hari ini kami ikut iaitu Fun Run Milo. Ramailah yang hari ini untuk Fun Run Milo hari Sabtu ni, termasuklah saya, anak-anak saya dan isteri saya serta kawan isteri saya Kak Liza sekali ikut. Okey, tadi sebelum perjalanan kami sampai ke sini, kami daripada rumah naik kereta, lepas tu parking di LRT Ceras, kemudian naik LRT bersama dengan Kak Liza, kawan isteri saya. Kemudian sampai turun di Masjid Jamek dan sempat juga menunaikan solat subuh di Masjid Jamek. Dan sekarang ni kita sudah pun berada di tengah-tengah Kuala Lumpur untuk perjalanan ke Padang Merbok. Acara larian Milo tu bermula di Padang Merbok ya. Kita tengoklah bagaimana pemandangan pada waktu pagi ni pada pukul 6.47 pagi guys. Inilah dia isteri saya, anak saya. Ini anak Kak Liza, Adam. Kak Liza depan tu. Tu depan tu Kak Liza tu. Laju dia. Semangat fun run. Kita tengok guys, jalan memang dah jam. Sebelah sana tak tutup, sebelah sini jalan tutup. Jadi kita boleh jalan di tengah-tengah jalan ni lah. Semangat ni tengok orang veteran. Senior. Tengok orang senior. Semangat. Bayangkan orang senior pun semangat macam ni. Okey, kita dah sampai di tempat berkumpul semua. So guys, kita boleh tengok betapa ramainya. Dekat depan ni ada cendol guys. Nanti lepas kita berlari, kita minum cendol ya. Ya, korang buat mesti sedap kan? Betul. Nanti saya nak 3 tau. Boleh. Saya seorang. Ingat tau abang yang pegang kamera ni. Okey. Nama siapa nama? Imelda. Ni? Anis. Jangan lupa tonton di Brozul Outdoor ya. Okey. Mana dia orang yang lain? Kat sana. Okey guys, kita dah nak start dah dekat sini. Permulaan dia. Berapa kali dah ikut Fun Run? 2 kali. Oh, 2 kali. Dulu Nescafe. Milo juga. Okey. Yang ni berapa kali dah ikut larian? 2 juga sama. Larian Milo, lepas tu larian Milo juga. Yang ni pun sama. Berapa kali? Banyak. Banyak dah. Dia bukan Puteri Jaya pun. Oh, patutlah makin kurus. Okey, tadi dia lepaskan yang 15 km. Sekarang pukul 7 dia nak lepaskan yang 7 km. Kita yang 5 km ni tunggu dulu. Sekejap lagi baru kita lari ya. Dah sampai. Oh ni Ayu, tak perasan lah Ayu. Oh, halo kopi. Patutlah. Lepas lari ni mesti jadi kurus semua. Oh yo, L683, 681. Cabutan bertuah. 1910. Apa pasal nombor dia lain lah? Dia kanak-kanak. Oh, kanak-kanak. Okey. Kejap lagi kita 5 km kita lari lepas ni. Sekarang pun dah ramai orang kat belakang saya. Tengok sekeliling saya pun ramai orang. Okey, ini betul. Sekarang kita nak lari. Alhamdulillah, akhirnya kita bergerak juga guys. Pukul 7.32 pagi. Sebab apa kita lambat? Pasal kita nak tunggu yang 15 km tu, diorang habiskan dulu run diorang, baru kita boleh lari. Okey, sekarang kita dah nak gerak dah. Sekarang ni kita dah sampai garisan permulaan. Ramai orang tak boleh nak lari ni. Kena jalan dulu. Betul. Tak boleh nak lari sebab terlalu ramai kan. Oh, isteri saya dah kat depan ni. Semangat betul diorang dah kat depan sana. Tu kat sana diorang. Kita lari dulu. Lari sikit. Sebenarnya bukan berlari ni. Brisk walk je ni. Boleh ke Hana lari 5 km? Boleh? Boleh Oh, semangatlah Hana ni lari. So saya dah tak jumpa dah anak dengan isteri saya. Diorang tak tahu gimana sebab baju sama. Tudung pun sama. Dah tak nampak dah. Tak apa, kalau tak nampak kita jumpa di garisan penamat je. Oh, belok ke kanan ni sebelah sini. Tu ada, kalau ke sana Aswara. Sekarang kita lalu
di bahagian bangunan Kementerian Kerja Raya Malaysia kat depan tu. Jom kita terus ke depan sana lagi. Tengok dekat bawah tu sangat ramai orang guys. Saya tak tahu nombor yang ke berapa ribu. Sebab saya dah tertinggal jauh, tak tahu nombor ke berapa ribu. Yang penting kita fun run kan, betul tak? Mana isteri saya? Saya pun tak tahu pergi mana isteri saya. Tak nampak tadi waktu saya tengah sibuk-sibuk video, rakam video. Saya tak tahu dia dah terlepas. Dia pun mungkin cari saya pun tengah cari dia. Tapi tak apalah. Nanti jumpa kat garisan penamat. Ini laluan dia, tanda arrow ni. Ada kereta yang kena tahan di sini, tak boleh lepas ni. Berapa lama dia nak tunggu sedangkan ramai lagi orang kat belakang. Alhamdulillah guys, dah 1 km dan kita sudah pun sampai di hadapan Bank Negara ni. Cantik pemandangan pagi-pagi ni. Alhamdulillah sebab hari pun cerah, tak hujan. Memang sangat terbaik lah. Itulah yang kita harapkan. Sekarang kita nak masuk ke kiri ni, Jalan Dato' On kat sini. Semangatnya ibu bapa, bapa yang gendong anak dia yang sebelah ni dengan sebelah ni. Ramai lagi yang bawa anak-anak. Tak semestinya kita ikut fun run ni kita lari Yang penting kita fun, kita seronok. Itulah yang paling penting sekali. Kita dapat mengeratkan silaturahim kita dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita. Itulah yang paling penting Kalau kita tengok yang kat sana tu, tak tahu nampak berapa ribu orang, nampak kepala orang je. Bengah juga guys. Ada 4 km lagi nak dihabiskan ni. Kita dah melalui Asia School of Business kat sini. Jadi kita terus naik ke atas ni lagi. Cantik pula pokok-pokok ni guys. Apakah pokok ni ditanam ataupun memang pokok ni tumbuh semula jadi kat sini. Daun dia tu agak unik lah daripada pokok-pokok yang lain. Kalau kita tengok pokok-pokok ni Ada 3 km lebih lagi. Hana siap gendong ke? Mama dia lagi cepat. Lemak dia pecah macam tu. Siap gendong lagi. Cantik bangunan ni. Tu yang nampak pemandangan lagi cantik kat sini. Baru 2.09 km. Lagi ada 3 km nak dihabiskan ni. Baru sampai di Kementerian Kerja Raya Malaysia depan ni. Okey, kita dah masuk laluan yang kita mula-mula pergi tadi. So boleh tengok di belakang saya guys. Ramai juga. Saya tak tahu nombor ke berapa ribu. Isteri saya dengan anak saya tak tahu pergi mana. Memang tak boleh jumpa dah sebab baju sama. Hana seronoknya. Kalau terus ke sini, ke Taman Tugu, ikut jalan persaran Sultan Salahuddin ni. Tapi kita nak terus ke sini 2 km lagi untuk dihabisi. Satu yang seronoknya larian Milo kali ni kerana kita start daripada Padang Merbuk, lepas tu kita melalui kawasan yang banyak tumbuh-tumbuhan lah, macam contoh hutan-hutan simpanan yang kita lalu tadi kan. Jadi cuaca memang sejuk lah, tak panas. Itulah yang rasa buat kita seronok rasa bila kita fun run macam ni, tak panas. Panas ada tapi panas tu tak kena pada kita. Lagipun sekarang dah pukul 8.11 minit pagi. Panas tu belum naik lagi sampai ke kepala kita kan. Kita dah melalui Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum. Dah sarapan dah? Sarapan? Dah. Sarapan apa? Roti canai? Tak boleh nak keluar lagi. Okey. Okey, Okey, bye. Ada 1 kilometer lagi kita dah melalui Jabatan Pengairan dan Saliran ni. Tengok kat bawah tu sangat ramainya. Okey guys, jom kita pergi ambil air dulu kat sini. Ramai yang ambil air sekarang. Nampak dia orang tengah ambil air semua. Oh, terima kasih bang. Terima kasih. Okey, abang tu baiklah, dia bagi satu kat saya. Bismillah. Oh, lega guys. Habis terus, kecil. Sekali teguk je. Tapi apa pun alhamdulillah, kita buang sampah dekat sini Tengah-tengah bandar macam ni ada pokok pinang Itu pun pokok pinang. Bayangkan dekat tepi jalan highway macam ni ada pokok pinang. Dia ambil gambar kita ambil video dia. Sikit lagi. Ada 500 meter je lagi kita nak sampai ke garisan penamat ni. Aduh, dah lah tepi highway ni. Tadi lalu kawasan-kawasan hutan kan. Bila lalu kawasan hutan ni selesa je, sejuk je. Bila lalu tepi highway macam ni, oh bising. Alright guys, ada 2 laluan tapi menuju arah yang sama. Mengikut laluan jalan raya ataupun nak ikut sini. Tapi saya rasa better ikut sini lah. Kita ikut laluan jalan kaki ni. Selesa sikit. Walaupun dia macam ni tapi selesa. Kat bawah tu pun selesa juga. Cuma tu lah tepi jalan raya sangat. Seronok tepi-tepi hutan macam ni. Sejuk je kan. Bersebelahan dengan highway. Agak bising sikit. Tu ada pokok sawit kecil. Sana pun ada pokok sawit juga. Kita di atas ni
Kita daripada atas, tu mereka dekat bawah. Oh, dekat sini macam ada pokok-pokok yang dipotong, yang ditebang. Tak tahu sebab apa, mungkin dia nak bersihkan kawasan ni. Kita dah menghampiri kawasan parlimen kat sini. Maknanya kita dah dekat lah. Sekarang dah pukul 8.30. Matahari dah naik agak tinggi, dah memancar dah kena muka dah ni. Tadi okey, redup, sedap je kalau nak jalan. Sekarang dah terasa agak panas. Kereta pun dah mula makin banyak pagi-pagi ni. Kita tengok ni pun dah ada lori ni, lori di BKL ni. Kayu-kayu, ranting-ranting dia bawa tu. Okey bang, steady Steady. Okey, steady. Ha, panas. Abang yang ambil gambar tu pun kena panas. Ni ada 3 kameraman. 1, 2, 3 sana. Sikit lagi kita nak sampai ke padang merebut depan tu. Okey, ni motor-motor peserta. Banyak motor parking kat tepi ni. Tak tahu berapa ribu motor lah. Memang banyak betul motor kat tepi ni. Daripada sini sampai ke hujung sana, semua motor. Banyak sangat hadiah tu. Oh, ni patutlah penuh. Okey, kita dah nampak padang kat bawah tu. Jadi tandanya kita dah nak sampai lah tu ke garisan penamat. Oh, sana. Weh, tak sabar nak sampai ke garisan penamat. Saya tak tahulah nombor yang ke berapa ribu saya ni. Oh, kasut adik sama dengan kasut uncle. Oh, 5 km ni. 5 km. Oh, dahsyat. Hebat. Okey guys, kita dah nak sampai dah ke garisan penamat. Kita tengok dah ramai dah makin sampai ke depan ni. Di sana garisan penamat dia. Okey, alhamdulillah kita sudah pun sampai ke garisan penamat. Syukur alhamdulillah. Oh, inilah dia. Rozul akhirnya dapat menamatkan larian Milo 5 km guys. Macam tak percaya kan, tapi percayalah. Sebenarnya sebelum saya buat larian Milo ni, selalunya pun petang-petang saya selalu jogging juga sebenarnya 5 km. Jadi di larian Milo ni sebenarnya saya ikut je untuk suka-suka. Dan nama pun fun run kan. Ramai mereka yang dah sampai. Jadi dah yang dah ambil goodies semua, dah ambil medal. Diorang duduk tepi-tepi padang ni untuk berteduh daripada panas. Sebab sekarang ni pun dah seminit lagi pukul 9. Memang matahari dah naik dan terasa dah bahang panas dia. Dan saya masih lagi berbaris dekat sini untuk mengambil medal dan goodies. Alhamdulillah kita dah sampai tempat ambil goodies. Oh, ni ada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4, 5 bahagian ya. Jadi kita di bahagian tepi ni sekali lah. Tak sabar ni nak ambil goodies apa kita dapat ni. Okey. Okey, terima kasih. Ui, dapat gold. Seronok. Banyak medal. Ada air? Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita dah dapat beg guys. Beg kita dah dapat ni. Seronok. Manalah isteri aku ya. Dah hilang isteri aku ni. Ke manalah dia orang pergi. Kita dah dapat air Milo, beg. Lepas tu kita dah dapat gula-gula dengan roti 1. Kita nak unboxing beg kita ni. Macam mana rupa beg kita ni? Oh, besar. Oh, boleh buat kapet. Boleh buat tempat duduk. Bagus. Panjangnya barisan ni. Nak ambil air. Tak tahu pukul berapa nak sampai. Oh, yo, sedapnya. Daripada beratur lama-lama baik beli kan. Oh, kat sini ada jual jersey juga. Banyak juga jersey kat sini. Jersey rakan muda pun ada. Oh, RM30 satu tu harga dia. Oh, air sedap ni. Berapa dia jual? Ni harga dia 4 pack RM22. Nak deterjen ke ataupun nak pel fresh ke, semua ada kat sini. Ambil air dulu. Air 100 plus. Ada lagi tak 100 plus? Ada lagi tak? Minta satu. Terima kasih. Oh, alhamdulillah guys. Dah minum 100 plus. Lepas tu ada mineral water lagi. Dapat beg lagi kita. Macam-macam kita dapat. Alhamdulillah. Kita nak ambil gambar dekat background Milo ni. Isteri saya dia nak bergambar dekat background ni. Jom. Okey guys, kita dah ambil gambar dah kat sini. Ramai betul, berebut-rebut orang nak ambil gambar kat situ. Jadi kita pun dah ambil gambar kat situ juga. Background dia satu. Kalau ada 2, 3, tak adalah orang berebut nak ambil gambar kat situ kan. Setelah habis semua fun run, tengok dia orang semuanya bergambar dekat padang ni. Semua ambil gambar kat sini. Dan ada yang duduk-duduk bawah pokok ni sekali. Alhamdulillah, kita dah dapat semua bag goodies masing-masing. Semua dah dapat, tengok. Ni dapat 2, kita dapat 3, ada 1 dalam tu. Masuk dalam ni. Semua dah ada. Ni pun dapat 2, ada dalam tu semua. Hasil kita buat fun run hari ni, dapat bag, dapat jersey, dapat nombor percuma. Boleh gantung, framekan. Gula-gula, medal, roti. Dah habis dah. Dah banyak dah medal fun run? Tak banyak. Tak banyak? Sebab dia run Jadi ghost run? sana je. Jadi layan. Ghost run? Tak daftar.
Nak bersenam tu tak semestinya kita fun run kan. Kita boleh juga petang-petang, seminggu 3 kali cukup lah. Jogging dekat bawah flat rumah kita ke, dekat blok bawah rumah kita, buat 3 km, lepas tu buat 5 km, cukup lah. Yang penting kita ada bersenam ya. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk run Milo kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Terima kasih kepada yang support Brozul Outdoor daripada dulu hingga sekarang. Dan jika ada tempat-tempat yang korang nak saya buat vlog, korang boleh juga drop komen korang di bawah ini. Sampai di sini saja. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.